Saya bukanlah seorang pakar teknologi. Saya juga tidak bermula dengan segala kemahiran yang saya perlukan. Saya bermula dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana, sebuah kepercayaan bahawa murid pendidikan khas juga berhak berada di hadapan, berhak menggunakan teknologi terkini, berhak diberikan ruang untuk mencuba. Daripada kepercayaan itulah lahirnya sebuah impian, dan impian itu saya namakan Aurora Smart Classroom ASC. Inilah wajah asal ruang ini, sebuah bilik lama yang sederhana dengan dinding yang semakin pudar, ruang yang kosong dan kemudahan yang amat terbatas. Pada pandangan biasa, mungkin tiada apa-apa yang istimewa di sini. Namun, ketika saya berdiri di tengah-tengah ruang ini, saya tidak hanya melihat segala kekurangannya. Saya melihat sebuah kemungkinan. Saya membayangkan sebuah ruang yang mampu menghidupkan pembelajaran, memperkenalkan teknologi dan memberikan pengalaman baharu kepada murid-murid pendidikan khas. Daripada sebuah ruang yang hampir kehilangan fungsinya, bermulalah satu impian besar. Di sinilah segalanya bermula. Aurora Smart Classroom, what dreams are made of. ASC dibangunkan melalui 4 ruang utama yang saling melengkapi. Headquarters Cube menjadi pusat perancangan, pengurusan dan koordinasi. Brainstorming Cube memberi ruang kepada murid-murid pendidikan khas melakukan gerak kerja berkumpulan. Interactive Cube menjadikan pembelajaran lebih aktif melalui penggunaan teknologi dan pengalaman digital. Manakala Studio Cube memberikan sesuatu yang amat dekat dengan hati saya, sebuah pentas untuk murid belajar bercakap, membuat persembahan, menghasilkan kandungan dan berani menunjukkan bakat mereka bagi menunjukkan kepada dunia suatu sisi berbeza murid-murid pendidikan khas. Namun, ASC sebenarnya bukan cerita tentang smartboard, bukan tentang iPad. ASC adalah cerita mengenai manusia, tentang seorang murid pendidikan khas yang belajar berdiri di hadapan kamera, tentang murid pendidikan khas yang belajar mengendalikan teknologi. Di sini, mereka belajar bahawa setiap suara mempunyai nilai. ASC menyediakan ruang untuk murid pendidikan khas berbincang, bekerjasama dan menyelesaikan tugasan bersama, kerana pembelajaran terbaik tidak selalu berlaku sendirian. Tentang mereka yang mungkin selama ini dilihat melalui label pendidikan khas, tetapi apabila diberikan ruang yang sesuai, mampu menunjukkan sisi diri yang tidak pernah kita jangkakan. Terima kasih kepada setiap insan yang bersama-sama menjejak mimpi ini, mengulurkan tangan, menyumbang tenaga dan tidak pernah berhenti percaya. ASC bukan dibina oleh saya seorang, tetapi lahir daripada semangat dan kasih kita semua. Demi satu tujuan agar murid berkeperluan khas tidak ketinggalan dalam arus pendigitalan pendidikan negara. Di sini mereka dibentuk menjadi insan yang celik teknologi dan berkeyakinan diri. ASC akan terus berusaha untuk mereka yang sedang menunggu seseorang untuk percaya bahawa dia juga mampu mencapai bintangnya. Saya Fariza Hamimi dan inilah Aurora Smart Classroom.